sebenarnya saya nak beritahu kepada Yang Berhormat, apabila sebelum pengapungan dulu, memang harga pengeluaran telur itu melebihi daripada harga yang dijual. Di situlah subsidi itu untuk menampung dia punya defisit itu. Jadi kita faham ya, apabila kita tarik subsidi itu memang ada defisit dalam pengeluaran. Namun KPDN memastikan bahawa tidak ada pencatutan. Ya, apabila ada kenaikan itu tidak ada pencatutan. Kalau kita tengok 30 biji naik RM1.80. Ya, maksudnya naik dalam 6 sen saja satu biji. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa dia tidak mencatut di situ. Ya. Jadi ini yang kita maksudkan, dengan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini kita dapat tahu ya sama ada pencatut atau tidak. Dan juga apabila ada perluasan SST, kita tengok juga bagaimana kos logistik itu ada kesan atau tidak, sama ada vitamin-vitamin untuk ayam yang keluarkan telur itu ada kesan atau tidak. Dan apabila penguatkuasa pergi ke ladang-ladang telur, ladang ayam mengeluarkan telur ni, bagi saya sendiri pergi tengok, dan kita tengok bagaimana perkiraan itu daripada makanan ayam, daripada vitamin ayam, daripada kos pengeluaran ayam itu, sehinggalah harga telur ayam itu daripada ladang sampai ke pemborong dan sampai kepada peruncit. Jadi setakat ini kenaikan itu ada sedikit, tetapi ianya masih terkawal dan bukan dikira sebagai catut. Terima kasih, Tan Sri Dato'.